Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabl an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sahirin. Aw taqula law anna allaha lihadani lakuntu minal muttaqin. Aw taqula hina taral azaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wa astakbarta wa kunta minal kafirin. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar bermula daripada ayat 53 berakhir pada ayat ke-59 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yakni perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah maha mengampunkan segala dosa. Sungguhnya dialah juga yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan bertabat serta berserah bulat-bulat kepadanya sebelum datang kepadamu azab, kerana sesudah itu kamu tidak akan diberi pertolongan. Dan turutlah Al-Quran sebaik-baik panduan hidup yang diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu sebelum kamu didatangi azab secara mengejut sedangkan kamu tidak menyedari. Diperintahkan demikian supaya jangan seseorang menyesal dengan berkata, sesungguhnya besar sesal dan kecewaku kerana aku telah mencuaikan kewajipan-kewajipanku terhadap Allah, serta aku telah menjadi dari orang-orang yang sungguh memperolok-olokkan agama Allah dan penganut-penganutnya. Atau berkata, kalaulah Allah memberi hidayah petunjuk kepadaku, tentulah aku telah menjadi dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Atau berkata semasa dia melihat azab, kalaulah aku dapat kembali ke dunia ini, nescaya menjadilah aku dari kalangan orang-orang yang mengerjakan amal-amal kebaikan. Kata-kata yang tersebut ditolak oleh Allah dengan firman-Nya, bahkan telah pun datang kepada kamu ayat-ayat petunjukku melalui Rasulku, maka engkau telah mendustakan serta engkau berlaku sombong angkuh mengenainya, dan engkau telah menjadikan dirimu dari orang-orang yang kufur engkar. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-puan, marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu taala, Tuhan kita yang maha baik, yang mengurniakan kepada kita nikmat yang begitu banyak yang tidak terhenti-hentinya. Allah berfirman, wa in ta'udu nikmatallahi la tahsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat aku atas kamu, kata Allah, kamu takkan mampu nak hitungnya. Kita perlihat
60 tahun kita gunakan mata untuk melihat. Allah kurniakan kepada kita selik mata, kita boleh melihat. Kita tak bayar 10 sen pun daripada duit yang kita miliki. Allah kurniakan kita telinga, kita dapat mendengar. Allah kurniakan kita hidung, dapat menghidu. Kaki boleh berjalan, tangan boleh memegang, otak boleh berfikir. Sebegitu nikmat banyak kurniaan Allah kepada kita. Maka sebab itu kita sentiasa menjadi orang yang bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang tidak terhenti-henti banyaknya. Saya sempat tadi singgah warung tadi makan, habis kuliah, singgah kat warung, jumpa seorang yang disebut kaki dia membengkak besar, operation, buang kuman-kuman, Ustaz. Kan? Rasa saya cakap dengan dia, itulah kesihatan Tuan Haji. Bila nikmat dah tak ada, barulah manusia akan nampak betapa bernilainya nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat sihat, boleh berjalan, boleh dan sebagainya. Maka dalam kuliah subuh saya tadi, saya sebutkan kepada orang apa yang kita tanam, yang mana bertunas, yang mana bercambah, yang mana mendatangkan hasil, kita tidak tahu. Tanggungjawab kita beramal dan terus beramal, ikhlaskan hati kita. Kalau saya mengajar tuan-tuan ni, lama juga dah rasanya. Berhenti buka. Kan, lama dah mengajar. Kalau boleh, nak berkesan, nak mendatangkan manfaat, maka Allah berfirman dalam surah Al-Insyiqaq, Ya ayyuhal insanu innaka qadihun ila rabbuka qadhan famulaqih. Manusia, kamu telah bekerja keras menuju kepada Tuhan kamu. Nescaya kamu akan menemuinya. Maka hari ini kita mulakan dengan majlis ilmu seibarat kita menabuh benih. Kalau 2 hari lepas saya berada di Shah Alam, kita nak tanam benih ni, biasanya kita akan pastikan tanah itu subur. Dan saya gunakan selalu istilah seperti mana batu yang keras kalau direndam dalam air tidak akan menjadi lembut, maka sebegitu juga hati yang keras tidak akan berguna padanya sebarang nasihat. So, tuan-tuan fikir, semalam saya tengok kangkung yang saya tanam. Banyak saya ambil kangkung tu. Daripada yang banyak yang saya tanam, 3 batang aja hidup. Tu pun okey lah. Daripada banyak-banyak yang saya kuliah ni, mana yang faham, mana yang terima, saya tak tahu. Baik tu Nabi ajar kepada kita, dibu auladakum, didik. Nabi tak kata ajar. Ajar ni dengan didik dia tak sama. Hari ni kebanyakan para guru hanya mengajar, dia tidak mendidik. Sebab tu saya suka menjadi orang yang mendidik. Didik ni diulang, itu dinamakan dididik. Proses yang berulang kali. Tadi dalam kuliah subuh saya membaca daripada surah Al-Insyiqaq. Untuk tuan-tuan ingat, saya kata saya membiasakan dalam hidup saya tak tahu orang lain. Setiap kali saya minum air, saya akan membiasakan hidup saya dengan memikirkan besok pada hari akhirat saya dapat tak meneguk air telaga Kausar. Setiap kali saya pakai baju, sarung aja baju, saya akan selalu memikirkan besok pada hari akhirat, adakah saya dapat pakaian sutera dari syurga ataupun bara-bara api neraka. Setiap kali saya nak tidur, saya akan menyebut dalam diri saya, besok manusia ada dapat pemaidani yang empuk, ada yang tidur atas bara-bara api neraka. Tadi daripada surah Al-Insyiqaq, kita baca tentang bumi patuh kepada perintah Allah, langit patuh pada perintah Allah. Saya bertanya, kalau makhluk yang besar, langit dan bumi itu patuh, adakah manusia itu jenis yang patuh? Dan bila dia kata dalam ayat itu, ada pun manusia yang menerima buku catatan, saya selalu sebut pada tuan-tuan, bila manusia ni menerima buku catatan, ada yang menerima dari kanan dan ada yang menerima dari belakang. Saya rajin tertanya, adakah saya mati besok, saya akan dapat buku catatan dari kanan ataupun dari belakang? Sewajarnya tuan-tuan pun memikirkan dari kanan ke dari belakang. Dan Allah Ta'ala kata,
yang menerima dari kanan, dia akan bersama dengan kaum keluarganya yang beriman. Maknanya bukan semua. Sebab tu saya selalu berfikir, dari 9 anak-anak saya, berapa orang yang akan bersama dan berapa orang yang akan terpisah. Maka hujung sekali ayat ke-25 daripada surah Al-Insyiqaq, kata Allah, kalau dia buat amal-amal yang baik, buat pekerja yang baik, maka dia akan dapat masuk ke syurga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau kita buat benda baik, maka terus menerus kita melakukan amal kebaikan. Pastikan tanah yang kita sediakan untuk duduk majlis ilmu ni tanah yang subur, supaya benih itu tumbuh dan benih itu bercambah, mendatangkan manfaat kepada kita, tuan-tuan. Jadi insya-Allah hari ini kita menyambung kembali ayat yang telah kita baca. Kita baca secara ringkas maksud-maksud titah perintah Allah daripada ayat-ayat Al-Quran. Katakanlah olehmu, hai Muhammad, Allah suruh Nabi memberitahu, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan maksiat. Maknanya, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam ni ada salah, ada dosa. Allah suruh Nabi beritahu kepada masyarakat. Kalau zaman dulu Nabi bacakan ayat itu, tapi zaman hari ini yang membacakan adalah ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz yang memberi peringatan demi peringatan. Nah, nak dengar, dengar, tak nak dengar, itu bukan urusan kita. Tanggungjawab kita menyampaikan. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, dengan makna dia melanggar batas-batas Allah. Dalam hidup kita ni, tuan-tuan, ada benda yang Allah larang dan ada benda yang Allah izinkan. Sama juga, kalau ada kitab pada saya ni, dalam kitab yang ada pada saya ni, dia mengupas lebih kurang 93 perkara-perkara dosa besar. Makna ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau kita dalam dunia ni, ada benda yang kita buat salah, tapi salah tu salah kecil. Contoh, kita tak pakai topik leather, itu kesalahan kecil. Kita tak pakai tali pinggang, itu tali kesalahan kecil. Tapi kalau kita mengedar dadah, kita bunuh orang, itu kesalahan-kesalahan besar. Maka Allah Ta'ala pun letak dalam hidup kita ni ada kesalahan kecil, ada kesalahan besar. Kesalahan kecil ni digugur dengan kita ambil wudu. Contoh, mata kita ni tengok maksiat. Astagfirullahaladzim. Itu kesalahan kecil. InsyaAllah dengan ambil ismayang, dosa-dosa kita ni gugur. Tapi ada kesalahan besar yang kita kena bertaubat. Saya sebutkan kepada tuan-tuan, nanti saya sambung lagi pada tiap-tiap minggu sampai habislah 93 perkara-perkara dosa besar berdasarkan kepada kenyataan yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia kata di antara dosa besar, saya ambil 10 saja hari ini. Minggu yang akan datang nanti saya sebut sampailah habis 93. Maknanya 9 kali kuliah tu baru habis. Catat, antara perkara-perkara dosa besar supaya benda ni kita tak buat, supaya benda ni kita tak lakukan. Yang pertama, perkara yang termasuk dalam perkara dosa besar ialah syirik akbar, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan Allah ni banyak, dan saya tak sebut detail lah, tapi banyak menyekutukan Allah, mempersyirikkan Allah Taala dengan sesuatu. Nombor 2, syirik asghar, iaitu syirik kecil, iaitu riak. Syirik yang tersembunyi. Yang nyata satu, lagi satu syirik yang tersembunyi, iaitu riak. Kita beramal ni dengan tujuan nak tunjuk-tunjuk orang, jaga-jaga rosak. Sebab Islam ni, tuan-tuan, satu agama yang kalau tuan-tuan perhati, dia menjaga manusia supaya bersih zahir dan batin. Tadi tuan-tuan nak sembahyang, disuruh tuan-tuan ambil air sembahyang. Dah ambil air sembahyang, tuan-tuan nak sembahyang, pastikan tempat tuan-tuan tu bersih. Dah bersih, dan pastikan hati tuan-tuan pun bersih. Yang itu Allah terima. Mana tujuh Islam ni hebat.
Jadi yang kedua, syirik asghar, iaitu riya yang tersembunyi. 3, marah yang ditolak oleh kebatilan. Maknanya marah tak tentu pasal. Mana marah tak tentu pasal. Benda yang batil dia tak nak marah, benda yang baik dia marah. Menolak, marah yang ditolak oleh kebatilan. Maknanya marah tak masal-masal kepada benda-benda yang baik, kan marah. Itu tadi saya sebut. Hari ini kalau kita lihat dah saya sebut tadi dekat masjid. Tuan-tuan ingat tak dulu saya kata dalam negara kita hari ini, kalau tuan-tuan tengok dan berfikir sekejap sebelum kita masuk kuliah. Dulu-dulu kita ingat dalam negara kita ni nak buat undang-undang, nak pindah undang-undang RUU 355. Maknanya undang-undang nak memperkasakan undang-undang mahkamah syariah. Sayangnya kita kena minta izin dengan orang-orang yang bukan Islam. Sampai sekarang RUU 355 ni tidak dapat terlaksana untuk memperkasakan undang-undang mahkamah syariah. Kemudian kita dengar pula isu berkaitan dengan kita tengok pula isu berkaitan dengan arak. Kita nak haramkan arak. Kalau di Kedah diharamkan arak, kita terpaksa seakan-akan minta kebenaran daripada orang bukan Islam. Di Kedah, di Saman. Kemudian kita dengar pula sekolah-sekolah nak belajar Jawi, nak dengar Jawi, kena minta golongan yang bukan Islam. Dia tak bagi, sampai sekarang tidak terlaksana pendidikan Jawi di sekolah. Kemudian kita dengar pula isu berkaitan dengan hadis 40 nak buat. Kita kena minta kebenaran pula dengan orang yang bukan Islam nak buat hadis 40 tu di sekolah-sekolah. Tapi mereka-mereka ni korang nak bela babi, kita tak bagi. Diletak gambar sultan jadi gambar babi, kan? Kita nak arangkan arak pun tak berjaya, kena minta kebenaran. Dia nak buat satu-satu semua dapat, termasuklah UEC yang baru ni tuan-tuan. Apa sahaja yang dia nak dapat, tuan-tuan bayangkan. Malang nasib kita ni kadang-kadang. Negara kita negara Islam, pemimpin kita pemimpin Islam, tapi kita nak Islam ni sampai sekarang tak dapat terlaksanakan satu-satunya. Kalau tuan-tuan nak berfikir sekejap, nak fikir sekejap. Perkara yang keempat, dosa besar tu dengki. Hasad dengki. Dengki dengan orang. Dia tak boleh tengok orang Islam tu sama-sama Islam. Orang lain senang aja sikit dia dengki. Kata Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul khatab. Itu masuk dosa besar. Jadi orang lain kalau dapat rezeki, kita jangan kacau dia, jangan dengki dia. Rezeki dia Allah beri, rezeki kita. Sama-sama dapat rezeki. Kalau tuan-tuan tengok perangai dulu saya sebut, semut ni kalau dia dapat rezeki tuan-tuan, dia tak tamak. Tuan-tuan boleh buat eksperimen. Ambil sekeping biskut, letak dekat tanah, semut ni akan ramai-ramai mengangkat biskut tu bagi sama rata. Sama-sama makan cubit seorang sikit. Tapi kita tak boleh. Sebab tu saya cakap dengan orang, hari ni kalau kita nak tengok Islam ni pada perangai orang, sama ada Arab, sama ada Melayu, kita tak boleh tengok. Kalau tengok pada Arab, pada Melayu, Islam tak boleh. Islam ni kita nak tengok, indahnya Islam ni tuan-tuan bukan pada Melayu, bukan pada Arab, tetapi ajaran dia. Ajaran Islam tu sendiri kita tengok. Ajaran Islam tu sendiri kita tengok. Baru kita nampak keindahan Islam. Kalau kita tengok orang Melayu, kita dengar hari tu dalam negara kita, rasuah. Kita dengar dalam negara kita, duit zakat 230 juta. Kita dengar dan macam-macam kita dengar. Jadi nak tengok Islam ni bukan pada bangsa dia Melayu ke Arab ke, tapi tengok pada kitab pengajaran dia, iaitu ajaran Islam tu sendiri. Betapa indah. Contoh, tuan-tuan bila nak sembelih korban, disuruh gunakan pisau yang tajam. Kenapa pisau yang tajam? Haram penyembelihan gunakan gigi, kuku dan tulang. Majoriti orang saya tanya kenapa tak boleh pakai tulang, gigi dan gigi, kuku dan tulang.
Majoriti orang kata jawabnya kerana tumpul, bukan tumpul. Kerana gigi, kuku dan tulang itu mengandungi bisa. Maka sembelih binatang dia tak kasih gunakan pisau yang, dia tak kasih gunakan benda 3 tadi kerana menyiksa binatang. Nak tengok betapa indahnya Islam tu sendiri kalau orang faham. Tu dia nak faham bahasa mudah, tuan-tuan. Kemudian yang keempat, dengki. Dengki ni yang kelima, perkara yang menyebabkan dosa besar, takbur. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Cakap besar, sombong, merengga diri. Kalau tak ada saya, payahnya orang macam ni, sombong, takbur. Itulah perangai iblis, laknatullah. Perangai iblis, laknatullah. Perangai iblis, laknatullah tu gitu. Dia tadi. Jadi jangan sombong, takbur. Allah tak suka orang sombong, takbur. Kita ni macam saya kata dengan tuan-tuan lah, bukan macam pokok. Pokok ni makin dia tua, batang dia makin keras, makin kuat dia mencengkam ke bumi. Kita ni makin tua, jalan dah macam ketam behong dah, macam penguin tua. Nyombong juga tu kadang-kadang. Tengok pokok tu makin tua, makin kuat dia mencengkam. Kita makin tua cuba berjalan, makin lemah, tapi makin sombong pula tu. Perangai buruk perangai kita ni. Jadi takbur tu Allah tak suka, merupakan dosa besar. Yang keenam, sifat ujub. Ujub ni maknanya dia heran diri dia. Kenapa orang lain tak boleh ikut macam aku? Aku ni begini, aku telefon ni je. Contoh, aku telefon ni je. Ada orang jenis macam tu. Kenapa orang lain tak boleh ikut macam aku? Takut, tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa takut. Tadi saya kuliah dekat, hari tu saya kuliah kat Melaka, kuliah dekat Tangkak, kuliah dekat Shah Alam. Tadi kuliah Baik Raja, singgah dekat warung, pun orang cakap macam tu juga. Saya tak boleh lah, takut kadang-kadang. Bila orang puji, kita takut. Sebab apa? Dia akan timbul sifat ujub. Kalau tak ada aku, habis. Payah. Ni ujub ni, dia makan kebaikan kita ni, jaga-jaga, merosakkan, merupakan dosa besar. Kita kena sedar. Macam saya kata kepada tuan-tuan tempoh hari, dalam kitab ini dikupaskan, sesiapa yang tidak mahu berusaha dan berikhtiar, yang menafikan sebab, maka orang ini orang yang bodoh. Tapi siapa yang menganggap usaha dan ikhtiar dia sebab boleh memberi kesan, maka syirik dia kepada Allah Ta'ala. Dengan maksud kita ni kalau nak makan, nak kenyang kena makan. Usaha kita makan. Makan tu usaha kita. Yang mengenyangkan adalah Allah, bukan kita. Kita haus, kita minum air. Usaha kita minum air. Haus itu Allah yang hilangkan. Kita sakit, makan ubat. Itu usaha kita. Jangan duduk, alah kalau nak baik ustaz, tak kena makan ubat. Ubat tu usaha kita, yang menyembuhkan Allah. Kalau paku, saya kata nak masukkan paku tu kena ketuk. Kalau paku tu kita tak ketuk, nak suruh dia masuk, ini orang yang bodoh. Dia kena usaha. Sama juga kuliah, kita kena dengar. Lepas tu kita fikirkan, betul ke tak betul. Kalau awal-awal lah kita dah tak nak dengar, macam mana kita nak berubah demi berubah lebih baik dan lebih baik. Sebab itu ilmu tu ada. Saya sebut pada orang baru ni, semalam dekat Tangkak saya baca kitab, daripada kitab Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, yang membahaskan orang Yahudi, orang Nasrani, dia mengubah kitab Taurat, kitab Injil, diambil sebahagian, ditolak sebahagian. Lalu saya tanya kepada jamaah, ada tak dari kalangan kita hari ini yang ambil Quran sebahagian, tolak sebahagian? Ada tak? Pasal kita marah Yahudi, ambil sebahagian, tolak sebahagian. Tapi kita ada tak ambil sebahagian, tolak sebahagian? Jawabnya ada.
Orang kita bila Allah kata wa aqimus salah wa atuz zakah, orang kita sembahyang, orang kita keluar zakat. Bila turun ayat Quran ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, orang kita puasa. Bila turun wa atimul hajja wal umrata lidah, orang buat haji buat umrah, orang kita ikut. Tapi bila turun pada harta pusaka, lidzakari mithlu azil unsayain, lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian, ramai orang kita tak ikut harta pusaka ni. Apatah lagi tentang hukum hudud. Allah kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallah. Orang lelaki mencuri, orang perempuan mencuri, potong. Itu besar tuan-tuan perintah Allah dalam Quran tu. Kita tak ikut, kita tak buat hukum yang Allah letakkan, kita ambil hukum ciptaan manusia. Kadang-kadang orang tak perasan atau sengaja buat tak perasan. Itu benda yang berbahaya dalam hidup kita. Allah kata afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kamu beriman kepada separuh, kamu nak tolak separuh. Yang kita baca Quran ni tadi, yang kita baca kitab kita tadi. Itu yang keenam. Yang ketujuh, menjadi dosa-dosa besar, bermegah-megah, berbangga-bangga dengan keturunan, ada berbangga dengan bangsa, ada yang berbangga dengan jawatan, terlalu berbangga-bangga. Dan yang ke-8, menipu. Buka mulut aja nipu, nipu aja buka mulut. Ada jenis manusia macam tu. Allah Ta'ala tak suka orang yang melupakan dosa-dosa besar, menipu. Yang ke-9, nifak ataupun munafik. Tuan-tuan boleh buka ayat 203 sehinggalah ayat 206 surah Al-Baqarah. Dulu kita baca. Tuan-tuan ingat tak dulu kita baca bila Allah ceritakan tentang bab haji, Allah suruh kita ni bertakbir. Mana Islam suruh kita bila raya mencapai kemenangan, Islam suruh kita bertakbir. Tuan-tuan tak percaya, boleh buka 203 hingga 206 surah Al-Baqarah yang kita mungkin pernah baca dulu. Maka kata Allah, bila raya haji ni Allah suruh kita bertakbir raya. Orang kita minta maaf cakaplah, majoritinya bakal bercun. Pong pang bakal bercun. Itu budaya siapa tu? Itu budaya bakal mercun api tu, budaya siapa tu? Tak ke budaya orang Majusi. Tak ke cakap. Kita cakap nanti orang marah kita. Ustaz. Susah ni hari ni nak cakap soal agama, nak beritahu tentang hukum. Sebab tu saya cakap dengan tuan-tuan soal hukum. Tadi saya baca daripada kitab Beriman kepada Rasul. Ujian yang ditimpakan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susahnya tuan-tuan bila dia duduk dekat satu tempat. Satu hari nak masuk ke Mekah, orang Arab ni berkumpul ramai-ramai. Bila berkumpul ramai-ramai, yang ada daripada ketika itu antaranya Al-Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ni dikumpulkan orang Arab ramai-ramai. Dia kata tak lama lagi akan masang ke kota Mekah ni seorang yang bernama Muhammad. Maka apa yang kamu akan katakan pada dia? Kamu nak suruh kami cakap apa pada Muhammad tu? Kata masyarakat Arab yang ada kat situ. Kata nak suruh kami cakap apa? Al-Walid bin Mughirah kata, engkau keluarkan dulu pandangan. Pandangan mengatakan, kita katalah, kita taja bahawa Muhammad ini pembohong, kata dia. Senang kita cakap Muhammad bohong. Kata Al-Walid bin Mughirah, macam mana kita nak kata Muhammad tu bohong? Sedangkan kita tahu Muhammad ni tak pernah bercakap bohong. Tak boleh. Kalau gitu kita kata Muhammad ini seorang, kata masyarakat Arab, Muhammad ni seorang ahli sihir. Kata Al-Walid bin Mughirah, mana boleh kita nak katakan Muhammad sihir sedangkan kita tahu bahawa Muhammad bukanlah seorang yang mempelajari sihir dan sebagainya. Kalau gitu kita kata Muhammad ini seorang begini-begini macam-macam. Last kali dia kata,
Kalau semua dah tak ada pandangan, kalau gitu nak gelarkan Muhammad ni apa? Nak digelarkan Muhammad ni apa? Kata dia. Nak gelarkan apa pada Muhammad? Kata Al-Walid bin Mughirah, tak ada apalah, tak ada apa nak digelarkan. Itu dalam suasana tuan. Itu belum lagi cerita Abu Jahal dengan Abu Lahab, yang kisah Nabi je sedap kita tak tahu. Lalu dia kata ginilah, oleh kerana percakapan Muhammad ini, kata dia, percakapan Muhammad ini, dia kalau cakap dia memukau orang. Memukau ni maknanya cakap dia ada kelebihan. Cakap dia ni terkesan. Cakap yang dia cakap tu terkesan. Ada orang bercakap 10 kali pun mantul-mantul. Mantul-mantul. Ada orang bila dia cakap sekali, kita ingat lama. Lama kita ingat. Saya tak tahulah tuan-tuan saya cakap ni tuan-tuan ingat tak? Takut-takut lepas tangga, apa Ustaz cakap? Entah, aku tak ingat apa, bebel tak habis-habis. Kalau dapat ingat 2 pun jadilah tuan-tuan, tak banyak 2 pun jadilah. Bukan nak mesti banyak. Kalau begitu, kata dia, kita gelar sahaja Muhammad itu ahli sihir. Ni jahat, ni sistem jahiliah dulu. Kita panggil aja Muhammad ni seorang ahli sihir. Kan? Itu punya hebatnya zaman dulu. Inilah hari ni tuan-tuan orang tanamkan. Sebegitulah semangat Al-Walid bin Mughirah, sebegitulah semangat Abu Jahal dan Abu Awab. Sebab itu bila kita belajar agama ni tuan-tuan, kita dengar. Kita dengar orang kupas satu-satu sampai kita dapat faham. Baru senang. Seterusnya nifak. Nifak ni maknanya orang munafik. Sifat munafik. Bila bercakap, bohong, janji, mungkir, diberi amanah, dikhianat. Bila bergurau, dia melampaui batas. Maknanya tidak berpihak kepada kebenaran. Jauhkan ni. Seterusnya, yang ke-10, melakukan kezaliman. Itu antara 10 perkara-perkara dosa besar. Kita harap kita tak buat. Benda tu kita tak buat sampai kita mati. Kalau terbuat, maka bertabat berdasarkan ayat ini tadi. Maka kata Allah suruh Nabi beritahu kepada orang manusia yang melampaui batas. Sebab manusia ni ada salah dan silap dia. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam ini dia buat salah, dia buat dosa. Terhadap diri sendiri dengan perbuatan maksiat. Jangan supaya orang kita jumpa seorang yang orang ni memang buat maksiat, kerja dia berzina. Kerja apa? Berzina. Pagi berzina, petang berzina, malam berzina, siang berzina. Nak cakap dengan dia macam mana? Adakah kita nak cakap muka macam ni neraka jahanam? Nak cakap macam tu? Tak. Allah suruh beritahu bahawa rahmat Allah, dia kata jangan putus asa dari rahmat Allah. Hari itu saya kuliah dekat Masjid Munawarah. Hari Ahad itu. Masjid Munawarah ni besar tuan-tuan. Mau-mau 2 kali masjid ni. Besar. Kebetulan jumpa seorang perempuan, umur dia 83 tahun. 83 tahun. Lalu dia bercerita zaman-zaman jahiliah dan zaman sekarang. Saya kata, tanya dia, Makji, isteri Jalil Hamid tak ada hari ni? Jalil Hamid biasanya isteri dia datang kuliah saya yang baru meninggal, yang ada ayam hutan, ada ayam kampung, ada tahu. Tapi isteri dia tu biasa dulu duduk kuliah saya. Kalau dekat dulu ada Evi Fana. Evi Fana pun dulu, tahu kenal Evi Fana? Kenal Evi Fana? Tak kenal? Aku kenal tu. Evi Fana ni DJ radio era. Radio era tu dulu. Saya ingat gitulah. Dulu datang kuliah saya, Jalil Hamid onyo rumah pun. Saya pun tanya dia mana? Ustaz, dia gini tak apa gini dan gitulah kan. Tapi nak cerita dengan dia, yang cerita dengan tuan-tuan, dia datang tanya saya, berbual umur 83 tahun. Masa zaman-zaman dulu Ustaz, beginilah, begini dan begini. Umur Ustaz berapa Ustaz? Saya kata baru 60. Baru 60. Saya dah 83 tahun Ustaz. Saya cakap dengan dia, Makji, alangkah seronok kalau pusingan jam ni boleh pusing ke belakang.
Betul Ustaz kata dia. Pusingan jam hidup kita ni kalau dia boleh pusing ke belakang balik, saya nak tanya tuan-tuan, apa yang tuan-tuan akan buat? Tapi tak boleh, dia takkan boleh pusing lagi. Dia terus berjalan. Dia terus berjalan dan terus berjalan. Saya nak ingatkan tuan-tuan, bukan saya nak ngajar tuan-tuan. Mana umur kita dia tetap akan berlalu. Lepas tu dia duduk dekat sebelah saya tepi sini. Dia kata, Ustaz, cucu saya baru meninggal dunia Ustaz. Umur 22 tahun Ustaz. Meninggal dunia apa kata? Tidur, tengah tidur apa kata? Dia ni baik Ustaz. Orang kaya mati, orang miskin mati makcik. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang pandai mati, orang bodoh mati, raja mati, rakyat jelata pun mati. Jadi itulah ibrah yang kita ambil pengajaran daripadanya. Orang yang cerdik, kata Nabi, orang yang selalu ingat mati, satu. Yang kedua, dia buat amal untuk selepas dia mati. Untuk lepas dia mati tu, apa dia nak buat tadi? Apa yang sebelum dia mati itu standby untuk persiapan ni. Itulah orang yang cerdik. Dia mengisi ruang masa dia lagi tua dengan benda yang baik, saya kata. Maka Allah suruh beritahu dalam ayat ni, kalau kita jumpa orang yang jahat, macam mana jahat sekalipun tuan-tuan, bagi tahu kepada dia, rahmat Allah tidak pernah putus. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu dalam ayat ke-53. Dan kembalilah kamu kepada Tuhan dengan bertabat serta berserah bulat-bulat kepadanya. Balik, dah jauh sesat, orang tua-tua dulu kata kembali ke pangkal jalan. Dan nak buat macam mana? Ujian demi ujian kita lalui. Dan turutlah Al-Quran sebaik-baik panduan hidup. Dia suruh kita ikut Quran ni, ayat 55, sebaik-baik panduan hidup. Maksud saya cakap ni, ayat ni, dia suruh kita ikut semua ajaran Quran tadi. Bila turun ayat Quran, wa aqimus salah wa atuz zakat, dirikan sembahyang, keluarkan zakat. Bila turun ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, maka kita puasa. Bila turun ahallallahul bai' wa harrama riba, jual beli tu halal, buatlah jual beli. Tapi riba haram, jangan buat. Bila kata arak haram, jangan makan, jangan minum arak. Ini kita nak mengharamkan arak, tuan-tuan. Tuan-tuan bayang kita nak minta izin daripada orang tu. Tuan-tuan bayangkan. Hari ni dia nak buat UEC itu senang-senang aja. Boleh buat. Saya susunkan 7 benda paling tak ada sampai hari ni kita masih belum dapat buat. Antaranya RUU 355. Antaranya pengharaman arak. Antaranya babi. Tuan-tuan tengok Melayu nak minta babi. Tak boleh. Sultan Selangor kata tak boleh, tak boleh. Dia letak rupa babi dekat Sultan tengok penyokong hajarnya. Kita tengok pula hari ni tulisan Jawi. Ingat nak baca tulisan Jawi boleh? Sekolah-sekolah tanya cikgu-cikgu. Kita tengok pula nak minta nak buat dulu apa tadi hadis 40 matan arba'in. Tak boleh. Sampai sekarang tidak terlaksana nak mengajar matan arba'in dekat sekolah-sekolah. Nak minta izin. Dia nak buat macam tu boleh senang-senang dapat letan. Cuba tuan-tuan bayangkan satu-satu. Cakap saya ni betul salah. Fikirlah sendiri tuan-tuan. Fikir sekejap. Duduk fikir sekejap. Seterusnya. Turutlah Al-Quran sebaik pandangan hidup yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu sebelum kamu datang azab secara mengejut atau kamu tidak menyedari sebelum daripada tu. Ikutlah sekarang. Diperintahkan demikian supaya jangan seorang menyesal dan berkata dia buat macam tu supaya kita ni bila tak ikut jangan menyesal. Sampai akhirnya dia berkata, sewaktu kecewa kerana aku telah mencuaikan kewajipan kehadap Tuhan serta aku telah menjadi dari kalangan orang-orang yang sungguh memperolokkan agama Allah. Nampak tak? Dia perolok. Kalau orang cerita pasal menentang, sebenarnya kat situ lagi satu penghinaan. Kita terima bab sembahyang, kita terima. Saya tak tahulah saya ada cerita dengan tuan-tuan tak kat sini. Tapi saya jumpalah seorang imam yang saya kata nak pergi Mekah tu. Laki bini pergi Mekah. Satu orang 80,000, dua orang 160,000. Kan? Jadi tanya dengan dia, 160,000, mam. Agak-agak susah, mam, saya kata. Kan? Kalau pergi Amerika, dapat 360,000 ni berapa negeri boleh jalan? Berapa negara boleh jalan? Macam ni lah, mam, saya kata. Besok kalau ramai-ramai sangat tawaf, penuh kan?
Tawaf tu biasa penuh macam tu kan. Apa kata pusing 2 pusingan aja. Orang bukan tahu. Pusing 2 aja. Orang bukan tahu. Ada juga yang tanya, boleh ke Ustaz? Mana boleh bodoh? Dia keluar pula pasal geramnya. Tak boleh. Tuan-tuan tak boleh pusing 2. Mesti 7. Mesti 7 punya. Tuan-tuan tawaf besok mesti 7. Sa'i mesti 7. Melontar pun mesti 7. Tuan-tuan takkan baling 2 biji. Ustaz, saya oleh kerana orang baling pakai batu kecil. Anak batu saya pakai batu besar. Batu bata. Jadi saya nak baling 3 je. Cukup tak? Tak boleh. Mesti 7. Tuan-tuan mesti tak boleh ubah. Mayang padu subuh 2 rakaat mesti 2. Tuan-tuan tak boleh semayang 4 rakaat. Tuan-tuan tak boleh ubah. Tak. Maka sebegitu juga sepatutnya dalam bab muamalat munakahat jinayah, sebegitu juga sepatutnya kita tak boleh ubah. Allah letakkan begitu, kita kena terima. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Itu semuanya tadi. Seterusnya kata Allah atau berkata, kalaulah Allah memberi hidayah petunjuk, dia salahkan pula kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya dia sendiri lagi. Atau berkata semasa dia melihat, barulah dia kata, selepas daripada itu, setelah dia mati, dia kata, kalaulah aku dapat kembali ke dunia, nampak? Kalau aku dapat balik, dan memang takkan balik. Sebab tu saya nak cakap kata tuan, orang kata kalau nak aku balik, dia takkan dapat balik lagi. Kalau tuan-tuan nak bertaubat atas dosa, kita tak tahu, kita yang duduk sini, semua masing-masing ada sejarah hidup sesendiri, betul? Yang saya kata kepada tuan-tuan dulu, yang minggu lepas, ingat tak 30 tahun dulu, 40 tahun dulu, masa tuan-tuan muda? Ingat tak? Cuba ingat balik. Masa zaman muda dulu. Nak buat macam mana? Zaman tu kita nak buat macam mana? Dah tua ni, kita ingat, astagfirullahaladzim. Kita pun sedar. Kan? Maka sekarang ni sebelum mati, sebelum matahari terbit sebelah barat, Quran suruh kita ni bertaubat. Dah mati, nak balik ya Allah, sorry. Lari orang lintang pukang. Tak payah banyak tuan-tuan duduk sini, Puan Wahzah dah mati 3 minggu. Tiba-tiba dia datang duduk kuliah. Tuan-tuan tengok dia ke tengok aku? Itu misal, dia bukan gentam, peringatan demi peringatan. Maka Allah berfirman, bahkan telah pun datang kepadamu, dulu dah datang Nabi, dah datang Ustaz beringat, kamu tak nak dengar. Ustaz cakap, kamu kata gini, alah tak, kali itu. Itu peringatan daripada ayat 59. Kita sambung balik kuliah kita nak habiskan tuan-tuan pada muka surat 72. Betul? Maka setelah Allah mengancam orang kafir menerusi ayat-ayat terdahulu, maka disusuli pula dengan menyebut golongan-golongan mukmin. Di dalam hal ini Allah menjanjikan keampunan ke atas dosa-dosa mereka dengan syarat mereka mahu bertaubat dan kembali mentaati segala perintah Allah. Syarat dia kena Allah, dia ampunkan, dia kena bertaubat dan mentaati segala perintah Allah serta meninggalkan segala larangannya. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Dah nama kita manusia, hari ni bertobat, orang Melayu panggil sobat tambah belacan. Orang bawa ubi rebus, sambal hijau dengan ikan kering. Kita colit juga lagi. Itu nama manusia. Perangai manusia tu macam itulah kan. Orang panggil tobat sambal belacan tau. Dulu kan kita selalu dengar tobat tambah belacan. Pedas, tobat. Musim sejuk, musim hujan. Ubi lembut-lembut, panah pula tu. Ada sambal belacan, ikan kering bakar. Alamak. Itu perangai manusia. Maknanya, dosa ni tuan-tuan, memang akan berlaku pada kita. Kita akan buat tersilap. Ada masa dah nama kita manusia, nak buat macam mana? Nama kita manusia? Ada dalam diri kita tu, ada unsur yang jahat, ada unsur yang baik, ada nafsu dan sebagainya yang mendorong. Kan dulu saya pernah cakap dengan tuan-tuan, dalam diri kita ini ada nafsu. Dalam diri kita ni ada musuh yang sentiasa menyusahkan hidup kita.
Di antaranya nafsu yang ajak kepada kejahatan. Kan? Nafsu satu, akal ajak baik. Hati ajak baik, nafsu ajak jahat. Tapi kenapa biasanya dua ni dapat dikalahkan oleh tadi nafsu? Akal ada, nafsu ada. Akal dengan hati ajak baik, nafsu ajak jahat. Nafsu ni biasa, boleh tak tuan-tuan buang nafsu? Buang semua sekali nafsu. Kita balik rumah, bini kata, bang nak makan, tak ada nafsu. Nak tidur, tak ada nafsu. Nak jalan, tak ada nafsu. Payah jadinya. Nafsu tu jangan dibuang, tapi nafsu tu dikawal. Dikawal dengan agama. Dua ni biasanya dikalahkan oleh akal dengan hati, biasa dapat dikalahkan oleh nafsu. Sebab apa? Sebab nafsu dibantu oleh panca indera. Teng teng teng. Bila kita tengok, itu yang ada kata tengok sekali tak apa Ustaz, sekali tak apa. Otak dia ngajar. Sekali kalau dah panjang itu tak berdosa. Itu yang berlaku, yang kita tengok orang buat main jahit siam-siam air tu. Cuba tuan-tuan bayangkan. La ilaha illallah. Kalau lembu kena air, macam mana rupa lembu? Cuba tuan-tuan bayang. Apalah punya. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihi. Mereka juga dilarang daripada berputus asa dan hilang harapan daripada memperoleh rahmat, iaitu keampunan dari Allah. Kurniaan seperti inilah merupakan galakan kepada mereka, terutamanya yang telah tersesat. Orang yang bila dah tersesat, bunuh 1000 orang, 100 orang. Dia masih lagi yakin Allah ini pengasih penyayang. Sungguhnya Allah telah mengampuni semua dosa kecuali dosa mensyirikkannya. Tidak sekali-kali akan terampun. Dosa syirik Allah Ta'ala tak ampunkan, kecuali kena bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Sungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Telah Allah menjanjikan pengampunannya. Lalu di dalam ayat 54-55 Allah berfirman, dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan bertaubat serta berserah bulat-bulat kepadanya sebelum kamu didatangi azab, sebelum mati. Sebelum mati itu maknanya taubatlah sekarang, menyesal atas kelemahan kita, kesilapan kita. Dah nama manusia, nak buat macam mana? Dan nama kita manusia, insan nisyan. Nisyan ni lupa. Sebab itu setiap hari Jumaat, kalau tuan-tuan orang lelaki lah. Saya tak tahu dia dengar ke tak dengar khutbah tu baca. Kan? Banyak. Khutbah Jumaat baru ni tentang pendidikan. Tentang adab murid dengan guru. Yang ngajar ilmu. Bagaimana adab dia. Kan? Tapi saya kata banyak orang kita dengar aja. Itu aja. Jadi dia kata, setiap hari Jumaat tuan-tuan duduk, Tok Imam, Tok Bilal akan pesan, ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah sekadar tempat tumpangan untuk sementara waktu. Akhirat jualah yang kekal untuk selama-lamanya. Every weeks, every month, I tell you. Tapi orang masih lagi kejar dunia macam tak luar. Naik jabatan, nak naik jambatan tu, nak naik jambatan balik kuliah, sebelah kiri ada konsert apa tu? Zapin ke apa tu? Naik atas jambatan, buat ke atas dah. Isi dan kulit. Tuan-tuan fikirlah saya cakap. Cuba tuan-tuan fikir saya cakap. Sebab itu Islam ajar, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nak jadi umat yang terbaik, Quran kata 3 sifat mesti ada. Suruh orang buat baik, cegah orang buat jahat, beriman kepada Allah. Siapa yang nak pergi cegah? Saya nak tanya tuan-tuan, siapa nak pergi cegah? Siapa nak cegah tu saya nak tanya tuan-tuan. Sebab itu kalau kita tengok dari sudut hari datang,
kebanyakan apa keadaan pun orang politik banyaknya yang menguasai. Saya minta maaf cakap, sistem pendidikan ke apa ke kebanyakannya orang politik yang hari ini menguasai. Ya, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan tengok, pandang dan perhatilah. Arak, nak menentukan arak. Orang politik yang tentukan ada tuju arak ni haram ke halal. Kalau semua sepakat orang politik kata arak, kita habis dah. Kau nak minum, minumlah, lantak. Tapi nak penjual secara terbuka, tak ada. Kan? Tapi nak cakap macam mana? Kau cakap tuan-tuan marah. Aku tak tahu. Seterusnya, sebaik-baik panduan hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Tuhan sebelum kamu datang azab secara mengejut sedangkan kamu tidak menyedari. Allah Taala memerintahkan kamu supaya mengerjakan dua perkara: menyuruh manusia kembali ke pangkal jalan, ajak dia balik kepada baik. Dah jauh, dah sesat, balik-baliklah, kita boleh beda. Betul? Saya bila dengar dalam radio Ikim tu Kupah, radio Ikim bukan saya, radio Ikim Kupah, dia kata macam mana yang tuan-tuan baca dalam Al-Quran ayat 203 hingga 206 surah Baqarah berkaitan dengan perayaan bertakbir, bertahmid, bertasbih kepada Allah. Takbir. Orang kita Melayu tahun ni rekod bakar mercun paling banyak. Itu bukan budaya Islam, itu budaya Majusi sebenarnya. Tapi nak buat macam mana? Rumah tuan-tuan ada bakar mercun? Siapa ke rumah dia tak ada bakar mercun? Angkat tangan. Rumah aku pun ada tu. Nak buat macam mana? Tak mana dia dapat, mana kau dapat? Ada orang bagilah, orang bagi, lantak kau lah budak. Jangan kau beli dah, saya kata. Itu balik soalan. Dua, kembali ke pangkal jalan dengan bertabat dengan kepada Tuhan mereka dan kembali mentaati perintahnya. Begitu pula dengan mereka yang berserah diri dengan Allah, menyahut seruannya agar mentauhidkan Allah dan jangan sekali-kali mensyirikkan. Peringatan ini diberikan sebelum datangnya siksaan yang akan menimpa kepada mereka. Oleh yang demikian, tidak ada siapa yang dapat memberikan pertolongan ketika siksaan itu. Kalau Allah nak datangkan siksaan, tak ada siapa boleh tolong kita. Kena ingat, tak ada siapa boleh tolong kita. Banjir ke hujan ke, tak ada siapa boleh halang. Allah kata kun fayakun, jadi habis. Tak ada siapa boleh tolong kita. Dua, menyuruh manusia supaya mengikut sebaik-baik pimpinan, iaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Segala apa jua bentuk larangan hendaklah ditinggalkan. Arak ni tuan-tuan yang tak bagi minum siapa? Bukan ketua kampung, bukan ustaz, Allah. Habis kenapa? Ada pula orang tanya, kalau gitu kenapa Allah buat arak ustaz? Kenapa? Itulah nak letak kepada tuan-tuan ujian. Sami'na wa ata'na ke ataupun sami'na wa asainah? Ujian. Kan dulu saya cakap dengan tuan-tuan, kalau kita diuji, benda biasanya diuji. Tadi saya cakap dengan orang, tuan-tuan, kadang-kadang kita duduk dalam majlis, kita dapat ilmu ni bukan semestinya menelaah kitab, bukan. Kadang-kadang direzekikan. 2 hari lepas tidur tuan-tuan, dalam tidur tu saya mimpi antara dua benda, udara dengan minyak petrol. Pasal minyak naik harga tak habis-habis, dah mimpi minyak pula. Dalam mimpi itu membawa maksud antara udara dengan minyak petrol, mana lebih mahal? Nak tanya tuan-tuan, antara udara dengan minyak petrol, tahu minyak petrol? Mana lebih mahal? Udara. Udara free tau, tak kena bayar. Di antara udara dengan minyak petrol, mana lebih penting? Kau bercekik lah minyak petrol, aku nak tengok meninggal tak meninggal. Udara dengan minyak petrol mana penting? Tahu pun. Itu untungnya belajar. Soalan yang kedua, pertama, udara lebih penting. Tapi tuan-tuan tak perasan, Allah bagi tuan-tuan udara turun napas, naik lepas, turun napas, tak pernah renti. Nampak tak? Renti 30 saat, habis harta tuan-tuan orang lain dapat. Tahu tak? Kan? Berhenti 30 saat, habis harta kita orang lain dapat. Jadi udara dengan minyak petrol mahal lagi udara sebenarnya. Di antara emas dengan garam, mana yang lebih orang perempuan cari? Apa? Garam dengan minyak dengan emas, orang perempuan cari mana?
Tak payah banyak. Dekat sini saya bawa garam dengan emas. Ini sekilo emas, ini sekilo garam. Siapa pilih garam? Angkat tangan. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Muka mana? Tengok muka mana yang kata pilih garam tu. Tengok muka. I not believe. Saya yakin tuan-tuan akan pilih emas. Aku pun pilih emas tu. Walaupun aku tak pakai emas. Maknanya, orang akan nampak. Tetapi, kalau tuan-tuan faham dari sudut emas ni orang hanya boleh pakai untuk kebanggaan diri. Betul? Tapi garam walaupun harga dia murah, tuan-tuan, jangan buat main. Kalau tuan-tuan masak kambing, masak lemak cili api, tak ada garam, kena terbalik kantung piuk tu tau. Kena balik kantung piuk tu kan. Faham tak? Menunjukkan kepada kita, garam tu nilai dia lebih tinggi daripada emas. Tetapi kenapa manusia kasih kepada emas? Kenapa? Kenapa? Jawapan dia Al-An'am ayat 14-15. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Kita nampak emas tu cantik. Sebab tu orang perempuan suka emas kan? Betul tak? Tengok kejap-kejap angkat, kejap-kejap angkat, kejap-kejap. Tapi nak buat macam mana tadi? Sebenarnya kalau kita duduk dan kita berfikir tadi, banyak benda yang kita nak kuliah ni tak terhabis kuliah. Pengajaran yang Allah Ta'ala bagi ni keliling kalau kita nak fikirkan. Itu yang saya kata kuliah, orang bagi asam kuini. Tahu asam kuini? Asam kuini, hari tu dekat sekolah Tengku Mahkota dapat juga asam kuini. Aku nak minta segan, aku sindir-sindir je. Dapat juga asam kuini. Balik orang rumah punya sukanya, apa asam kuini? Dia ngap-ngap mak. Saya pun kata pada orang rumah, asam kuini ni kemuncak dia sampai bila? Kemuncak asam kuini. Tak payah banyak kalau tuan-tuan nak fikir. Saya nak memperlihatkan kepada tuan-tuan, itulah dunia. Illa qalil, illa mata'ul ghurur. Dia bermula daripada berbunga. Dia berputik, dia berbuah muda, dia berbuah masak, sampai masak dia keluarkan bau yang harum. Saya duk fikir kenapa bau kuini tak sama dengan bau durian? Kenapa bau durian tak sama dengan bau ciku? Kenapa? Kenapa? Kalau sama susah kita tuan-tuan. Dan kenapa dia berbau? Kalau makan tak berbau, tak ada nikmat. Makan kosong, bau batu-bata je. Saya serak agak-agak. Tak ada. Jadi bila kemuncak dia macam mana? Kemuncak kuini ni kemuncak dia, sampai dia bau harum tu. Kan? Punya sayangnya nak makan, simpan. Makan berapa biji hari tu Cikgu Rozi? Berapa biji bagi tu? 4 3 aku dah bedal. Simpan sebiji ni balik Shah Alam makan dah. Bila semalam kopik makan tinggal sebiji dia, sayang nak kopik jugalah makan. Bila makan datang, oleh kerana dia dah lama, dia dah jadi bonyok, orang Melayu panggil bonyok, dah tak ada nikmat dah. Itulah hidup ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan banyak nak memikir tentang hidup kita ni, illa qalil, illa mata'ul ghurur, kata Allah Ta'ala. Betul tak betul? Jadi macam itulah zaman kita, hidup kita ni, kemuncak hidup kita ni kat mana? Lepas tu dia akan merudum. Dalam ayat surah Al-Insyiqaq, aku bersumpah demi matahari, aku bersumpah demi bulan, bahawa kata Allah, kamu akan menjalani hidup peringkat demi peringkat. Satu dan satu. Turun. Itu dia. Wallahualam. Tak habis juga kuliah ni kan. Dah 10:03 minit. Maka Allah memberikan peringatan dengan ancaman balasan siksa dan sebagaimana bagainya, maka disusuli pula dengan ayat 56 58 dengan menyuruh supaya mereka bersegera melakukan taubat. Jangan tunggu. Jangan tunggu dan mengikut pengajaran-pengajaran yang baik yang terdapat dalam Al-Quran, dalam kitab suci Al-Quran. Firman Allah diperingatkan, diperintahkan demikian.
supaya jaga seorang menyesal dengan berkata, sesungguhnya besarnya sesalan dan kecewaku kerana aku telah mencuaikan kewajipan-kewajipanku terhadap Allah, serta aku telah menjadi dari orang-orang yang sungguh memperolok-olokkan agama Allah dan mempenganut-penganutnya. Atau berkata, kalaulah Allah memberi hidayah petunjuk kepadaku, tentu aku dapat menjadi dari kalangan orang yang bertakwa. Dah habis dah, baru dia nak menyesal. Orang Melayu kata nasi dah jadi bubur. Bila nasi dah jadi bubur, dia tak boleh jadi nasi. Itu hakikat dia, kena faham kan? Atau berkata semasa dia melihat azab, kalaulah aku dapat kembali ke dunia. Itu yang saya sebut kepada tuan-tuan, kalaulah pusingan jam tu boleh dipusing ke belakang tuan-tuan, seronoknya. Betul? Seronoknya kalau pusingan jam tu boleh dipusing ke belakang. Kan saya sebut pada tuan-tuan minggu lepas kan, zaman-zaman kita muda, jalan mengepak, mendada je. Zaman muda. Sekarang dah melengkung. Tahu tak? Dulu jalan penuh gaya tuan. Melambak. Boleh kata melambak lah cikgu. Yang urat aku masa tu orang perempuan. Punya handsome-nya masa tu. Sekarang apa pun tak ada. Nyeling pun tak nak. Itu bezanya tuan-tuan. Dan betapa kembali nescaya menjadi aku dari kalangan orang yang mengerjakan kebaikan. Peringatan itu diberikan sebelum berlaku perkara berikut. 1. Menyesal diri dengan meratapi nasib yang malang lantaran kelalaian, menyebab ia lalu mengabaikan perintah Allah. Aku tidak mentaati, bukan mempersendakan agama Allah. Aku mengejek akan kitabnya dan aku perolok rasulnya serta orang-orang yang beriman. Baru dia sebut gitu. Dia kata apa? Menyesali diri menetapi nasib yang malang lantaran kelalaiannya, lalu mengabaikan perintah Allah. Dia abai dah alang-alang melentuk perkasam, kata dia. Muka macam aku ni memang neraka. Alang-alang masuk neraka, biar neraka jahanam. Kena panah ejos pun tak tahan, nak duduk neraka jahanam konon. Itu yang orang bila nasihat, yang semayang pun belum tentu masuk syurga. Tak. Kalau yang semayang belum tentu masuk syurga, yang tak semayang, fikirlah sendiri. Susahnya nak cakap dengan orang tak? Kan? Itu yang saya pernah duduk kuliah, ngala-ngala ke Parit Jawa. Ustaz, kalau semua orang nak masuk syurga, Ustaz, siapa nak masuk neraka? Tak kerti nak cakap bangsa ni tuan-tuan. Celah-celah macam itu. Tuan-tuan ingat tak Dakmi nyanyi lagu Sebatang Tamar? Kisah tu Nabi sembahyang dekat pokok naik tanda dekat batang tamar yang telah kering. Satu hari ada yang nak menyumbangkan, maka batang tamar ni dipisahkan. Dipisahkan batang tamar tu, tukar batang tamar baru. Pelepah batang tamar tu menangis kerana dia rasa tidak diperlukan. Itu pelepah batang tamar. Kita pula kata, saya pernah dengar daripada mulut telinga dengar cakap, kalau Nabi Muhammad tak ngaku saya umat Ustaz, saya tak kisah. Jangan pemimpin tak ngaku saya rakyat. Apa pasal bodoh sangat sampai ke situ? Ini ketahapan luar kita hari ini kan. Sebab tak nak ngaji agama, tak nak faham. Kan? Pelepah tamar menangis. Ini nak cerita hijrah ni tadi. Ini cerita hijrah ni. Ini beberapa tempat dia untuk ceramah hijrah. Hijrahlah. Kita baca kisah seorang sahabat yang berhijrah daripada jalan agama Allah. Dia hijrah kepada. Dan dia kata, atau menyesali diri dengan berangan-angan, kalaulah Allah beli aku petunjuk. Sekarang ada. Dah dapat dah. Buatlah. Ada baik. Kan? Ini berkira. Nak buat korban 800 pun boleh mongot. Boleh tak kongsi 8 orang Ustaz? 100 saja Ustaz. Apa saya kata, ini bukan pengorbanan, ini pengor aja. Minta maaf, cakaplah bahasa kasar saya pakai. Mah boleh sampai 2-3 kilo boleh pegang. Nak korban. Dia pula kuliah ke kita, yang penting ikhlas Ustaz. Kalau buat tak ikhlas nak buat apa? Sakit jiwa tak cakap orang macam ni. Memang sakit jiwa aku. Aku kadang-kadang, alah. Sambung sikit lagi. Atau akan mengatakan apabila melihat seksa mendatang, ada juga nanti akan cakap itu. Dia kata, seandainya aku dapat kembali lagi ke alam dunia ni, nescaya aku menjadi dari kalangan orang mendapat hidayah, kata dia. Sebelum mati ni, kita belum mati lagi.
Sebab tu saya cakap dengan tuan-tuan, saya cakap dalam bahasa mudah, saya kuliah dekat masjid negeri. Hadis dia bunyi dia lebih kurang ginilah. Suatu hari Nabi duduk. Hadis dia bunyi dia lebih kurang lah. Kitabnya ada dalam kereta saya. Satu hari Nabi duduk. Tengah Nabi duduk ni, Nabi dengar satu benda jatuh. Oh, boom, kuat dia bunyinya. Lalu Nabi tanya sahabat, kamu tahu tak bunyi apa? Sahabat ni bila dia tak tahu, dia akan jawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kita ngaji di ustaz ni tuan-tuan senang aja. Kalau orang tanya kita banyak-banyak, kita jawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Habis dah. Senang cara nak jawab paling mudah. Tapi bila Nabi sahabat ni dia tak tahu, Nabi sahabat akan jawab. Maka Nabi jawab. Nabi kata, itu banyak batu yang dijatuhkan ke dalam kawah neraka. Selama 70 tahun, baru batu tu jejak. Saya buat eksperimen mudahnya. Kalau tuan-tuan nak naik atas ni, terjun dari atas ke bawah. Sampai tak 70 tahun, baru jejak. Kalau macam saya, okey sikit. Jatuh mungkin melayang. Agaknya macam tu lah, macam Superman. Badan aku ringan. Cuba yang perempuan badan 2 tan. Dia berjatuh tengok. 70 tahun ni tuan-tuan. Kalau ini saya jatuhkan tuan-tuan macam ni. Cuba tuan, kalau tuan-tuan boleh fikir saat dia, berapa saat dia jejak, tuan-tuan kira. Cuba tengok jam. Cuba tengok jam. Berapa saat tu? Kalau 70 tahun baru jejak, tuan-tuan boleh fikirlah sendiri. Dalamnya kawah neraka tu. Bila jatuh, tuan-tuan boleh naik lagi tak agak-agak? Ini yang Allah kata, hal ataka hadisul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran amiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari. Dah sampai tak kepadamu berita tentang kiamat, kata Allah? Dah sampai tak? Wujuhu yawma idzin khashi'ah, banyak wajah yang tunduk hina. Amilatun nasibah, kerana bekerja keras masa kat dunia. Dua pandangan ulama. Kat dunia bekerja keras, pagi, petang, siang, malam nak cari harta kekayaan, kemewahan. Bila mati 10 sen pun tak bawa duit tu. Itu pandangan yang pertama. Betul tak betul, tuan-tuan tengok fikir sendiri. Pandangan yang kedua, dia kata dalamnya kawah neraka tu, kalau jatuh 70 tahun baru jejak, memang tak ada harapan nak naik balik. Ni yang saya nak cakap dengan tuan-tuan. Kita cakap sebelum tuan-tuan jatuh, saya berdoa kepada Allah, tuan-tuan yang istiqamah dalam majlis ilmu ni, insya-Allah golongan yang dapat bertemu Allah, dapat memasuki syurga Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah makbulkan. Termasuklah saya. Jangan tuan-tuan masuk, aku pula tak masuk. Tak jadi juga. Kalau boleh sebegitu, kan? Senang je tadi. Simpulan dia, orang yang lalai daripada bertaubat, kita sambung pada minggu depan cuti kan? Sampai berapa bulan tu kita cuti, tuan-tuan. Kita berhenti dulu sampai situ. Nak habiskan ke tak apa macam mana? Habiskan Kesimpulan, orang yang lalai dari bertaubat dan dari mengikuti ajaran Al-Quran pasti akan menyesal di kemudian hari di atas kecuaiannya dalam bertaati Allah. Kemudian dia akan mengangan-angankan pula, kalaulah dapat kembali ke dunia, aku akan menebuh perkara yang telah hilang dariku. Kata harapan mereka itu ialah ditempelak oleh Allah berfirman dalam ayat ke-59 yang bermaksud bahkan keteranganku, yakni Allah sudah pun datang kepadamu, lalu engkau mendustakannya dan engkau menyombongkan diri, lalu engkau menjadi dari kalangan orang yang kufur. Dulu dah sampai dah dibacakan nabi-nabi, rasul-rasul, ustaz-ustaz dah baca, kamu tak nak dengar. Sekarang ni baru kata nak baliklah ya Allah, baliklah ya Allah. Tak boleh kan, nasi dah jadi bubur. Sekarang ni ada lagi kesempatan. Sebab tu dia kata yang dah luput kita tak dapat lagi. Yang masih ada ni, saya kata makji, yang masih ada entah berapa hari lagi, entah berapa bulan, yang berapa tahun lagi ni, saya kena guna. Itu yang saya tak tahulah. Saya, tuan-tuan faham tak yang saya sebut kepada tuan-tuan? Jadikanlah diri kamu orang yang asing ataupun orang yang dagang.
musafir satu tempat. Orang asing ni maknanya, kalau tuan-tuan orang tak pernah datang kuliah, tiba-tiba dia datang. Kan orang tengok-tengok. Orang tengok kita kan rasa tak selesa. Betul? Kita rasa tak selesa aja. Orang macam tengok kita. Bermakna, membawa maksud, kita hidup kat dunia ni, jangan rasa selesa sangat. Bila kita dah selesa sangat, kita lupa bahawa kita singgah sekejap aja. Kita nak balik. Yang kedua, dia kata jadikanlah diri kamu orang yang asing, orang yang musafir. Singgah sekejap aja, 15 minit, 20 minit tuan. Semalam saya habis kuliah dekat Tangkak, pergi ziarah mak mentua saya. Dah tak sempat masa tuan, pergi juga dah. Sampai-sampai dekat berapa pukul 11 12 agaknya balik. Tengok mak mentua saya. Alah, tengok mak mentua kita. Mak mentua, nama pun mak mentua. Mak mentua, tahu mak mentua? Nama pun mak mentua. Dah duduk sorang-sorang dekat rumah. Assalamualaikum. Nyap aja. Mak. Nyap aja. Rupa tengah tidur atas tilam yang biasanya bapa mentua aku tidur. Dalam hati saya, inilah hidup. Dulu kita ramai, datang balik seorang, akhirnya tinggal seorang. Duduk, rumahnya gede. Tahu gede? Besar. Duduknya seorang-seorang. Lah, aku tengok sayu hati. Bukan kita nak hukum, tapi itulah. Bila dah tak ada, dulu paling ada, paling tak ada, boleh juga bergaduh kan. Sekarang dah tak ada, gongan dinding cakap. Biara juga semalam. Tapi itulah hidup dunia. Dua, atau apa yang dapat kita fahami dari ayat inilah, sungguhnya sudah tidak ada faedah lagi sewaktu di dunia dahulu setiap manusia sudah diseru oleh Rasul melalui Al-Quran yang dibacakan kepada kamu. Sungguhnya Al-Quran yang mengandungi janji Allah yang menggambarkan serta mengandungi ancaman yang menakutkan. Namun demikian disebabkan mereka telah mendustakan dan tidak mempercayai, bahkan ingkar menyembuhkan diri pula, maka yang demikian menjadikan mereka dari kalangan orang yang kufur. Pengajaran daripada ayat ini, satu, kebanyakan manusia akan mengadu dan memerlukan pertolongan Allah ketika mana mereka berada dalam kesusahan dan melupakan Allah ketika mereka menikmati kesenangan. Dua, dosa setiap manusia akan diampunkan oleh Allah kecuali dosa yang datang daripada perbuatan syirik kepada Allah. Tiga, istidraj. Istidraj ni kadang-kadang nikmat. Orang lawan Allah, orang menentang Allah, dia dapat nikmat lagi besar, lagi besar, lagi besar. Tapi dengan tujuan untuk makin jauh, maka Allah Ta'ala jahanamkan, telongkopkan dia di atas orang bagi tujuan untuk menguji sama ada dia bersyukur ataupun tidak bersyukur. Allah nak tengok kita ni, nak ikut ke tak nak ikut? Nak ikut ke tak nak ikut? Macam saya kata kalau kemarin, kalau tuan-tuan duduk berdiri bangun sembahyang padu subuh tu, 2 rakaat. 2 rakaat, only 2 rakaat. Tahu? 2. Benar tak tuan-tuan fikir? Kenapa Allah Ta'ala suruh kita bangun mayang subuh 2 rakaat? Kenapa? Akan kaya ke Allah Ta'ala? Tak. Bukan untuk kaya Allah. Tapi Allah nak tengok kita ni jenis sami'na wa ata'na ke ataupun sami'na wa asaina. Apapun kita berhenti sampai situ. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung sedikit lagi daripada kitab kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala pada muka surat 133. Betul? Daripada kitab beriman kepada Allah Ta'ala. Sungguhnya Allah Maha mendengar perkataan wanita yang mukakan bantahan tentang suaminya kepadanya dan mengadu jalan kepada Allah dan mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tak silap saya dalam bait ini dalam surah Al-Mujadilah mengisahkan Kahlah. Allah dengar. Lalu akhirnya Allah Ta'ala turunkan hukum zihar seorang suami kepada isteri. Kemudian kita sambung balik firman Allah.
kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. Ketika dia akan diutus bertemu dengan Fir'aun, Allah kata kepada Musa, izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergi jumpa Fir'aun. Betulkan Fir'aun, kerana Fir'aun itu melampaui batas. Zaman Nabi Musa, Allah suruh Musa betulkan Fir'aun. Hari ini siapa berani betulkan orang-orang yang zalim? Siapa berani betulkan? Tuan-tuan berani? Berani tak? Kita nak agakkan siapa yang betulkan? Sebab manusia ni, dia ada salah, dia ada silap. Dia ada salah dan dia ada silap. Apapun kedudukan dia, dia ada salah. Sama ada dia ustaz, kalau macam saya, tuan-tuan boleh nasihat saya mungkin. Cuma kadang-kadang orang yang besar, siapa nak betulkan dia? Nak betulkan dia siapa? Siapa yang nak betulkan? Itu yang kita duduk fikir. Itu kena faham keadaan tu. Siapa nak betulkan? Kisah Fir'aun dengan Nabi Musa, Allah suruh Musa pergi betulkan Fir'aun. Izhaba ila Fir'aun. Kerana Fir'aun tu melampaui batas. Melampaui batas dengan makna dia tidak mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Faqula lahu qawlan layanan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu an yatruqa alaina aw an yatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Tak boleh bila Musa nak pergi seorang-seorang. Fir'aun ni, Musa kita dah tahu, lidah dia itu melecur, menyebabkan dia tak boleh bercakap betul. Jadi kalau begitu, dia ajak seorang lagi. Sunnahnya ajak dua orang supaya tidak berlaku fitnah dan sebagainya. Pergi datang bawa dua orang. Bila kita dah baca sejarah Musa dengan Fir'aun, kita dah bacakan yang itu kan, di mana Musa nak dibunuh oleh Fir'aun. Fir'aun dengan sombongnya nak hapuskan Islam pada ketika itu. Lalu dia bermimpi lahir seorang bayi lelaki. Dia ambil keputusan, dia bunuh semua bayi-bayi yang lahir pada ketika itu, kerana nak mengekalkan kekuasaan dia. Dah dapat kekuasaan, nak kekalkan. Itu sejarah Fir'aun. Tengok ibrah pada hari ini. Tengok pengajaran pada hari ini. Bila dah berlaku sebegitu, dia nak bunuh, rupanya Allah Ta'ala melihatkan keagungan dia. Musa dikandungkan ibunya. Sampai-sampai nak beranak, dia beranak. Allah suruh ibu dia hanyutkan Musa dalam laut tadi. Hanyutkan. Dia punya tawakalnya kuatnya. Kan? Tuan-tuan jangan dengar saya cakap ni besok, tuan-tuan ambil anak tuan-tuan hanyut kat dalam sungai. Tawakal kepada Allah. Bukan itu. Itu bukan apa. Tapi cerita dia tadi, tawakal dia kepada Allah, Allah perintah, dihanyutkan. Hanyut nak jadi cerita, sampailah dia punya bakul tadi, sampai dekat istana Fir'aun. Fir'aun nak bela, tak nak bela. Bini dia ambil. Bini dia ambil. Bini dia ambil. Tarik. Belalah. Fir'aun kata tak boleh. Belalah. Tak boleh. Belalah bang. Tak boleh. Akhirnya sekerah-kerah hati Fir'aun. Orang perempuan ni dia punya hebatnya. Kalau dia merayu suami dia. Jai. Tahu? Malangnya hari ni orang perempuan melayu suami ni pergi zoo, pergi zoo. Pergi zoo, pergi zoo. Pasal lambat, pasal tani. Pergi masjid, pergi kuliah, tak ada. Padan muka aku, Ustaz dah. Kalau tuan-tuan anggap saya hentam, tak ada apa-apalah. Kalau tuan-tuan anggap betul juga, isteri ni dia punya peranan hebat. Hebat macam mana pun dipujuk. Hari ni minta maaf cakaplah. Tak habis pasal lambat, pasal lambat, pasal lambat, pasal lambat. Alah. Akhirnya Fir'aun bela. Bila bela besar sikit, Musa pandai merangkak. Musa gentak janggut Fir'aun. Fir'aun kata aku bunuh budak ni. Bini dia kata tak, budak ni tak reti bang. Aku tak kira. Tu tuan-tuan tengok, sikit punya hal. Sikit aja punya hal. Ada satu baru di berlaku satu tempat tuan-tuan. Orang tu jemput orang tu makan. Orang tu datang makan. Datang makan je. Bukan buat apa pun. Datang makan. Menteri Besar Kedah tu datang makan situ. Orang punya marahnya tuan. Digamnya tuan. Apa perangai lah orang kita hari ni tuan. Saya tak tahulah orang kita ni punya dengkinya. Kan? Saya tak tahulah orang kita ni.
Hasad busuknya hati sebegitu tuan-tuan. Kenapa lah orang kita ni macam tu perangai dia tuan? Okey. Jadi dia letak bara api, letak anggur. Kalau Musa pilih anggur, dia selamat. Dia pilih bara api, maka dia selamat. Kalau dia pilih anggur, aku bunuh dia. Musa merangkak. Merangkak sampai dekat bara api tu, nampak anggur, nak ambil anggur. Dia alih, dia ambil bara api masuk mulut. Wah, kata Musa, kalau gitu dia tak bunuh dia. Kerana Musa. Itu sejarah dia tak ada. Sejarah. Tapi bila dia besar, kalau tuan-tuan nak kira kenang budi, berapa puluh tahun Fir'aun bela Nabi Musa. Adakah kita kata Musa kau tak kenang budi? Tak, bukan tak kenang budi. Tapi apa yang dia buat itu bertentangan dengan Allah. Allah kata iz'aba ila Fir'aun, pergi betulkan Fir'aun. Ini kalau kita baca kisah dia. Sama juga yang saya cakap dengan tuan-tuan, kalau kita baca kisah Saidina Umar, zaman saya ngajar, zaman saya belajar, kisah Saidina Umar ni yang kita baca surah Taha tuan-tuan, dia dengar adik dia baca Quran, dia nampak adik dia. Kalau sekarang ni orang kita tampar orang baca Quran, tuan-tuan kata apa? Nampak kalau kita sekarang. Tapi tuan-tuan sedar tak, setelah dia masuk Islam, dalam kitab-kitab yang saya baca, satu-satu orang yang dikhabarkan dia tuan-tuan, banyak dia punya menangis tu, tiap-tiap malam dia menangis tu, sehingga kesan air mata alir dan tu sebegitu ke dia ni. Kan? Macam kita tengok orang sembahyang sujud. Kesan sujud tu banyak, dahi dia hitam. Itu kita cerita zaman jahiliah dia jahat, di zaman Islam dia jadi baik. Tak ada masalah. Pengajaran kita nak ambil di situ. Baju kita basuh, kotor kita basuh. Maknanya Islam ni mengubah sikap seorang daripada sejahat-jahat menjadi sebaik-baik. Zaman saya belajar dalam tafsir surah Rum, Parsi dan Rum dan Parsi berlaku perdebatan pada ketika itu. Berlaku perdebatan, Rum kalahkan Parsi kalahkan Rum. Orang Arab tak percaya. Sayyidina Abu Bakar antaranya orang yang bertanggungjawab pada ketika itu. Kan? Akhirnya kan menang. Betul kenyataan. Kata Abu Bakar, aku lawan ni bukan kerana aku nak berjudi, tapi nak ceritakan betapa hebatnya Quran. Kalam Allah ni dia takkan bohong. Maka Nabi kata setiap berita yang dibawa, kata Quran dibawa oleh Rasul, ada waktu terjadinya. Kelak kamu akan mengetahui. Kalau kita rajin buka Quran, malangnya kita ni asyik buka WhatsApp. Ni masalah kita. Macam mana boleh ke sana jadi kan? Tak apalah tu kan. Dah cerita tentu akan cerita. Maka sesungguhnya dia telah melampaui batas. Berkatalah mereka berdua, ya Tuhan kami, sungguhnya kami khawatir bahawa ia segera menyeksa kami atau akan bertambah melampau batas. Allah berfirman, bererti, jangan kamu berdua khawatir. Sungguhnya aku berserta kamu berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Kamu jangan bimbang. Aku dengar, aku lihat. Jangan takut. Kan? Jangan takut. Aku akan tolong kamu tadi. Ya'lamu kha'inatal ayuni wa ma yukhfi sudur. Allahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'in innallaha huwas samiul basir. Dan dia mengetahui pandangan mata yang khianat. Dia tahu mata kita. Mata kita jenis tengok orang. Mulut kita kan jenis gitu. Dia tahu. Jangan kita ingat Allah Ta'ala tak tahu. Mata kita yang khianat tu dia tahu. Mana yang betul dia tahu. Kalau kita dah faham macam ni, mana masa kita nak buat benda-benda maksiat. Kan? Saya buka dalam kitab Bab Takluk baru ni tuan. Bab Takluk. Dia kata takluk kudrat Allah takfir. Takfir ni maknanya kalau apa tu? Apa nama dia? Memberi inkishaf lain. Inkishaf ni maknanya ilmu Allah ni jelas. Kalau taksir ni kata dia memberi bekas. Dia kata jadi, maka jadi. Kalau sifat itu ada pada kita, kan best. Betul? Tuan-tuan duduk sini semua sekali. Ustaz, saya nak jadi muda balik Ustaz. Semua nak jadi muda. Saya pun kata, muda. Semua muda je. Umur 18 tahun. Tapi tak boleh. Kita tak ada. Sifat Allah ada yang ada macam tu. Saya bila baca tentang saya duduk. Hebatnya Tuhan kita ni sebenarnya. Bagi orang yang nak faham. Dan khianat.
Dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dalam hati itu rasa benci. Lala cakaplah bila kuliah dekat Shah Alam tu, bila kuliah muslimat macam ni kan, dah ramai-ramai muslimat, ada seorang datang, dah habis duduk, dia duduklah makan, meja ramai-ramai duduk makan sepak. Dia ceritalah, puan, saya ni ngajar dah lama dah. Saya kata, saya minta maaf lah, dah 30 tahun lebih kita ngajar. Cara orang duduk tu, kita boleh, maknanya bukan khasyab, tapi tahulah, orang kadang duduk, suka tak kakak kalau dia duduk je? Dia suka tak? Cara duduk tu puan tak payah cakap. Yang penting, apa yang saya cakap tu benda yang betul. Saya tak pernah ngajar tuan-tuan mencuri, saya tak pernah ngajar tuan-tuan merompak, saya tak pernah ngajar tuan-tuan berzina, saya tak pernah ngajar tuan-tuan berbohong. Pernah ke saya ngajar? Walaupun saya tahu ilmu membohong tu, ilmu mencuri saya tahu. Tuan-tuan kalau nak curi air pipe free, jumpa saya. Bila-bila saya boleh ngajar. Pengerah je, mi Bandung 2 pinggan. Bila-bila. Tapi saya takkan ngajar kepada tuan-tuan ilmu tu. Kerana ilmu tu, tuan-tuan buat saya dapat saham dosa nanti. Saya tak ajar. Jadi, nak buat macam mana puan? Dia nak dengar ke tak nak dengar, itu bukan urusan saya. Kerja saya ialah menerangkan kepada masyarakat supaya semua selamat. Dan saya pun selamat. Dia kata sikit lagi. Dan sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat menghukum dengan sesuatu apapun. Sungguhnya Allah dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Dia maha mendengar, bukan mendengar aja, maha kan. Kita mendengar pun apa? Jauh aja speaker. Apa tuan? Kita, dia, tuan-tuan cakap bisik pun dia dengar, cakap kuat bisikkan hati pun dengar. Ini hebatnya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Maka dia maha mendengar lagi maha melihat. Tak ada tempat kita boleh buat benda jahat. Sampai situ kita reti. Kita sambung balik pada berapa bulan? Seminggu, 2 minggu cuti. 1. Mana berapa bulan tu? Saya tak lupa. Jadi minggu ni tak ada kuliah. Minggu yang depan nanti baru mula balik, tuan-tuan. Apapun, paling tak ada. Ada orang puasa dah mula hari ni, dah hari pada 1, 2, 3. Paling tak ada kita puasa lah, tuan, pada 8 dan 9 Zulhijjah puasa. Dan buatlah ibadat korban. Dengan tujuan bukan nak daging. Kalau nak daging, pergi aja kat pasar. Jimat, duit banyak. Tapi dengan tujuan untuk takarub diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buatlah ibadat korban, sebab tahun depan tak tahu kita hidup lagi ke ataupun kita dah mati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dzikin. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kesalahan dan kesilapan kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kesalahan dan kesilapan kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kesalahan ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kesalahan ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kesalahan dan kesilapan ibu dan ayah kami. Selamatkanlah ibu dan ayah kami, diri kami, ibu dan ayah kami, kaum keluarga kami daripada azab-azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadilah kami orang yang sentiasa meredha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.